Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berita terkini yang mengejutkan. Ini berita tentang Azam Baki pula, Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kali ini adakah beliau pula akan disiasat oleh SPRM sendiri? Wow, ini makin mengejutkan seluruh Malaysia. Terbaru, saya baru terima berita daripada Sinar Harian. Sinar Harian online. Azam Baki didakwa miliki saham bernilai hampir RM800.000. Itu tajuk dia ya. Ini tajuk dia. Okey, ini tajuk dia. Daripada Sinar Harian. So, saya bacakan bagi anda. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan memegang jutaan saham dalam sebuah syarikat perkhidmatan kewangan berdasarkan pemfailan korporat. Ia sekaligus pendedahan awam pertama mengenai pegangan saham besar atas namanya sejak kontroversi beberapa tahun lalu berhubung pegangan sahamnya yang juga turut telah mencetuskan protes menuntut beliau untuk meletak jawatan. Menurut satu laporan Bloomberg, Azam Baki berusia sekarang 62 tahun, dikatakan memiliki 17.7 juta saham Velocity Capital Partner Berhad, iaitu sebuah syarikat perkhidmatan kewangan tersenarai di Bursa Malaysia berdasarkan pemfailan tahunan oleh Velocity Capital kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM pada 3 Februari tahun lalu. Dikatakan nilai pegangan tersebut dianggarkan bernilai hampir RM800,000 setakat penutupan dagangan pada Isnin. Lapor Bloomberg lagi sehingga Selasa nama Azam masih tersenarai dalam daftar pemegang saham Velocity Capital di SSM yang boleh diakses melalui pangkalan data berbayar dan dikemas kini secara berkala. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan bila saham tersebut diperoleh oleh Velocity Capital dilaporkan masih belum mengemukakan pemfailan sama yang dikenali sebagai penyata tahunan untuk tahun ini. Sumber berita antarabangsa itu turut menyatakan Azam Baki dan SPRM tidak memberikan sebarang komen ketika diminta untuk mengulas mengenai pegangan saham tersebut, manakala Velocity Capital juga tidak membalas permintaan untuk komen. Dalam pada itu, Pekeliling Kerajaan Malaysia tahun 2024 yang memberikan panduan mengenai Peraturan 1993 berkaitan tata kelakuan pegawai awam menyatakan bahawa seorang pejabat awam dibenarkan membeli saham dalam syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan syarat pegangan tersebut. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus
Dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transovector clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Tidak melebihi 5% daripada modal berbayar atau bernilai Rm100.000 yang mana lebih rendah. Mereka juga diwajibkan mengisytiharkan aset sekurang-kurangnya sekali setiap 5 tahun serta pada masa pembelian dan penjualan pegangan saham. Tiada laporan awam yang ketara mengenai penjawat awam dikenakan tindakan tata tertib kerana pegangan saham mereka. Transparency International dan kumpulan advokasi antri rasuah lain telah lama mendesak kerajaan Malaysia supaya mewajibkan penjawat awam untuk mengisytiharkan aset mereka secara terbuka. Azam Baki yang dianggap sebagai pegawai awam di bawah undang-undang yang mengawal SPRN masih belum mengisytiharkan asetnya secara terbuka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melanjutkan kontrak Azam selama setahun sebanyak 3 kali melepasi usia persaraan wajib bagi pegawai awam. Anwar mempertahankan keputusannya dengan berkata Azam telah menunjukkan keberanian luar biasa dalam menyiasat tokoh-tokoh berkuasa yang didakwa terlibat dalam rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Kontrak Azam yang sedia ada dijangka berakhir pada Mei ini. Pejabat Perdana Menteri tidak memberikan sebarang respon apabila diminta untuk mengulas. Terdahulu, Azam menghadapi kecaman awam selepas seorang wartawan melaporkan pada penghujung 2021 mengenai pegangan sahamnya dan mempertikai sama ada ia melanggar peraturan bagi pegawai awam mengenai pemilikan dan pengisytiharan aset. Pada Januari tahun 2022, penunjuk perasaan berhimpun di Kuala Lumpur menuntut beliau meletak jawatan dan ditangkap. Pada ketika itu, Azam berkata salah seorang adiknya telah menggunakan akaun dagangnya untuk membeli saham. Suruhanjaya Security Malaysia telah menyiasat dan memutuskan bahawa Azam tidak melanggar undang-undang security dengan menyatakan bahawa tiada bukti muktamad menunjukkan siapapun telah menggunakan akaunnya. Tiada tindakan tata tertib lain yang didedahkan. Azam kemudian menyaman Lalita Kunaratnam, wartawan yang menulis laporan tersebut pada tahun 2021 atas fitnah menuntut ganti rugi sebanyak 10 juta ringgit Malaysia. Kes itu diselesaikan pada tahun 2024 dengan terma yang tidak didedahkan, tanpa mana-mana pihak mengaku bersalah. Lalita enggan mengulas. Velocity Capital menyatakan di laman webnya bahawa syarikat itu sedang beralih daripada perniagaan teras sebelumnya dalam pengangkutan logistik dan seramik untuk memberi tumpuan kepada industri perkhidmatan keuangan khususnya dalam pemberian pinjaman. Sahamnya yang telah jatuh 50% sejak paras tertinggi Mac tahun lalu diniagakan pada 0.045 setiap satu pada penutup hari ini Isnin. Sumber daripada Bloomberg. Okey, jadi anda boleh membaca berita ini di Sinar Harian. Sinar Harian bertarikh 10 Februari tahun 2026 bertajuk Azam Baki didakwa miliki saham bernilai hampir RM800,000. Saya bacakan bagi anda. Tinggalkan komen, denyut nadi suara rakyat bergemar channel ini. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu
surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.